Macam mana Justin Bieber boleh terlibat dalam satu skim penipuan berjuta-juta dolar dan semuanya bermula dengan lelaki yang bernama Sean Kingston. Masa ni Sean Kingston baru saja berumur 17 tahun dan tinggal di Florida, dan dia memang ada impian yang besar nak jadi penyanyi yang terkenal dan kaya raya. Nak dijadikan cerita, pada satu hari tahun 2007 impian tu menjadi kenyataan. Dia dapat tanda tangan kontrak rakaman dan keluarkan single pertama dia, which is Beautiful Girls. Lagu tu meletup kau-kau sampai jadi hit yang sangat besar, capai status double platinum, dan video muzik dia pula dah cecah lebih 1 bilion tontonan dekat YouTube. And sejak daripada tu Sean Kingston terus berubah. Masa tu dia masih lagi remaja tapi dah dilayan macam superstar. Of course lah, dia rasa shock gila. Tahun 2010 dia keluarkan satu lagi lagu, but kali ni dengan Justin Bieber. Lagu tu pun memang meletup. Dan pada tahun yang sama dia muncul dalam rancangan Disney Channel, and nama dia makin naik, duit masuk berjuta-juta dan dia dah mula hidup mewah. Kau bayangkan dia boleh beli rantai belian berbentuk krayon bernilai $500,000 dan penuhkan rumah dengan beg jenama mahal dan koleksi kereta mewah yang berderet-deret. Pendek kata, hidup dia macam mimpi lah. Senang cerita. Lumrah kehidupan, bila masa dah berlalu, populariti akan mula turun. Sean Kingston masih lagi keluarkan lagu-lagu baru, tapi tak ada satu pun yang dapat ulang kejayaan yang macam dulu. Orang dah mula tak ambil kisah, lagu dia dah tak trending dan show dia pun dah tak laku macam dulu. But benda ni normal dekat dalam industri hiburan. Tapi bagi Sean Kingston, ini adalah masalah yang besar. Dia tak sanggup lepaskan gaya hidup mewah dia yang dia dah terbiasa, dan dia tak nak kehilangan perhatian, layanan istimewa, kereta mewah, dan yang paling penting, duit. So, apa yang dia buat? Dia cipta satu plan, dan plan tu akan bantu dia untuk terus hidup mewah tanpa bayar apa-apa. Untuk jalankan plan ni, dia kena minta tolong daripada orang yang paling rapat dengan dia, which is mak dia sendiri yang dikenali sebagai Mama Kingston. Mama Kingston ni pun dah biasa dengan gaya hidup anak dia. Dia pun tak nak lepaskan kemewahan tu. Dan yang paling menarik sekali, Mama Kingston ni pernah masuk penjara sebelum ni sebab penipuan bank. Dia memang ada pengalaman dalam hal-hal yang macam ni. Nak dijadikan cerita, satu hari Sean Kingston ni pergi ke kedai barangan kemas dekat kawasan dia, dan dia nampak seutas jam tangan yang berharga $285,000 yang dia suka. Mamat Sean Kingston ni mulalah berbual dengan pemilik kedai tu dan cakap, "Aku artis dan mungkin kau kenal aku dari lagu aku dengan Justin Bieber tu." Dia mula gunakan nama Justin Bieber sebagai umpan, dan dia kata dia boleh kenalkan Bieber ni kepada penjual tu dan bawa dia pergi ke red carpet dan juga sesi rakaman muzik. Tapi hakikatnya Justin Bieber dah lama tak bercakap dengan dia. Diorang dah tak berkawan pun, tapi penjual tu percaya sebab dia rasa kagum. Mamat Sean Kingston ni dia berjanji nak bayar guna wire transfer. Lepas tu dia mesej dia punya mak, Mama Kingston, dan minta dia buat satu macam resit bank palsu. Konon-kononnya transfer dah dibuat. Mama Kingston pun hantar resit palsu tu pada penjual. Disebabkan oleh itu, Sean Kingston pun dapatlah jam tu secara percuma. Penjual tu ingat duit tu akan masuk dalam beberapa hari, tapi duit tu tak pernah masuk pun. Dan yang paling pelik, scam ni dah berjaya dan diorang buat lagi. Tahun 2017, Sean Kingston kontak seorang lagi penjual barang kemas. Kita panggil dia sebagai AP. Dia suruh pemandu dia ambil AP dan bawa ke rumah agamnya dekat Hollywood Hills. Sekali lagi, itu rumah sewa je, dan Sean dan Mama Kingston sambut AP. AP tengok rumah tu macam terkagum. Mamat ni mula balik buka cerita dia. "Aku ni artis, Justin Bieber tu kawan baik aku, dan aku boleh kenalkan dekat kau." AP terus tunjukkan koleksi jam dengan rantai, dan Sean Kingston pilih barang bernilai $500,000 dan dia bayar separuh. Untuk baki tu dia kata, "Aku nak jual kereta Range Rover aku. Ambil kereta ni dan tolak dari baki aku tu." Tapi sebenarnya kereta tu atas nama Mama Kingston dan masih ada lagi hutang, dan nama pemilik kereta tu dipindahkan kepada AP. Sean Kingston janji akan bayar selebihnya selepas balik daripada buat persembahan dekat Jamaica. Sementara tu disuruh AP ni pergi duduk dekat rumah dia. Selang beberapa hari kemudian, bila AP ni lepak dekat rumah dia, tiba-tiba datang seorang perempuan ni bawa masuk orang dekat dalam rumah tu. And then perempuan tu jawab, "Aku dah bagi tahu Sean Kingston dengan mak dia yang rumah ni sepatutnya dah dikosongkan." AP terus terkejut dan dia tanya, "Apa maksud kau?" And then perempuan tu jawab balik, "Rumah ni bukan milik dia, ini adalah Airbnb." Lepas daripada tu, AP pun dapat tahu yang Range Rover yang dia terima tu pun belum habis bayar. Satu penipuan sepenuhnya. And then apa yang paling tragik lagi, AP tak pernah dengar apa-apa lagi daripada Sean Kingston, terus lesak. Tapi cerita ni tak habis dekat situ je. Masuk tahun 2023, Sean Kingston tinggal dekat satu lagi rumah yang besar dekat Florida. And masa tu dia rasa macam rumah tu perlukan sesuatu, TV gergasi. Korang tahu tak apa yang dia buat? Dia pergi DM dekat satu syarikat TV custom ni dekat Instagram. Lepas tu dia cakap dia nak TV sebesar 232 inci, besar cukup untuk tutup satu dinding. Harga dia $150,000. Dan pasukan syarikat tu datang dekat rumah yang dia sewa
tu, dan masa tu lah dia sembang dengan diorang sekali lagi guna nama Justin Bieber. Dia janji pasang TV ni dulu, aku akan bayar sikit dulu, baki aku akan bayar kemudian. Justin Bieber boleh buat iklan untuk syarikat korang. Macam biasa syarikat tu percaya, tapi bila je dia nak minta bayaran penuh, Sean Kingston mula bagi alasan. Datang rumah aku bagi cek, tapi bila diorang datang pintu tak dibuka. Penipuan ni berterusan untuk berbulan-bulan lamanya, and finally syarikat tu sedar yang diorang dah kena tipu dan filekan saman dekat Sean Kingston ni. Bukan tu je tau, ramai lagi penjual barang kemas yang saman dia dengan mak dia. Sean Kingston mula kena tangkap bila dia dah habis persembahan dekat hujung negara. Antara barang-barang yang diorang tipu tu, katil custom bernilai RM80,000, kereta Cadillac Escalade bernilai RM160,000, jam tangan bernilai lebih daripada $1 juta. Disebabkan penipuan ni dah sampai tahap yang serius, polis mula masuk campur. Tahun 2024, pasukan SWAT serbu rumah Sean Kingston dan rampas semua barang-barang mewah, tunda kereta dia dan Mama Kingston ditangkap. Ini gambar mugshot dia. Sean Kingston pula kena tangkap sebaik sahaja dia habis buat persembahan dekat satu tempat, dan ini pula mugshot Sean. Diorang berdua ni didapati bersalah di atas penipuan wire fraud. Sampai hari video ni dirakam, diorang belum lagi dijatuhkan hukuman, tapi diorang boleh berdepan sampai 20 tahun penjara bagi setiap pertuduhan. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.